Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton di luar sana. Hari ini kita berada di Sekolah Kebangsaan Kantan Permai yang sedang meriah dengan suasana Hari Raya Aidilfitri. Saya Nadia Izara binti Muhammad Narizal dan rakan penyampai saya Hana Salsabila binti Muhammad Mahyudin dan kami dari Lensas Keppel Studio TVPSS SK Kantan Permai. Program Remote Riang Raya Raya diadakan dengan penuh warna-warni, menggabungkan pelbagai aktiviti yang menggerakkan silaturahim antara murid SKKP serta murid jemputan, guru-guru jemputan dan komuniti. Pada tahun ini, SKKP menerima tetamu yang sangat ditunggu-tunggu, iaitu dari 6 buah sekolah di daerah Hulu Langat serta guru-guru dan murid dari Indonesia. Menarik kan? Program ini bukan sahaja menyemarakkan semangat raya, malah dapat memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan bakat dan kreativiti mereka dalam pelbagai bentuk seni dan kebudayaan. Mari bersama-sama kita saksikan keseruan dan kegembiraan yang dirasai oleh seluruh warga sekolah dalam sambutan Hari Raya yang penuh bererti ini. Selamat Hari Raya. Baiklah, tetamu kita sudah pun tiba. Marilah kita bersama-sama meraihkan mereka. Jom. Hati gembira berjumpa semua sanak saudara pagi raya. Suci terasa mengenang pada insan yang dulu kini tiada. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sambut sederhana biarlah bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bahagiakan keluarga bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya bersyukur seadanya. Apa perasaan awak pada hari ini? Boleh lah. Ini lumayan terus juga sih. Terima kasih. Assalamualaikum Puan. Izinkan saya bertanya sedikit soalan. Bagaimana program seperti ini membantu memupuk perpaduan antara murid pelbagai kaum? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya kepala sekolah atau di sini cikgu besar namanya ya. Jadi memiliki misi untuk membawa anak-anak didik yang ada di sekolah cikgu itu supaya mereka itu memperluas wawasannya bukan hanya di dalam negeri tapi di internasional. Salah satunya adalah program studi exchange, pertukaran pelajar yang cikgu bawa anak-anak itu seperti ke sekolah kami ya, untuk menambah ilmu dan wawasan, meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah kami. Baiklah, terima kasih Puan. Assalamualaikum Puan. Salam. Izinkan saya bertanya sedikit soalan. Okey, boleh. Apakah pandangan Puan tentang program Riang Raya yang melibatkan kerjasama antara sekolah ini? Okey, peranan saya tu yang pertama of course lah memastikan pihak sekolah saya ni turut sama untuk program Remote Riang Raya ini. Sebab program ni memang sangat penting dan dalam walaupun
benda tu dia mengeratkan silaturahim. Sebenarnya ini program adalah program silang budaya yang sangat penting sebenarnya untuk keseluruhan warga sekolah sebenarnya. Bukan sekadar untuk skop yang kecil tapi skop yang besar, dan dia melibatkan macam tahniah macam sekolah ni kerana ia melibatkan zon Kajang. Alhamdulillah, dan juga melibatkan antarabangsa lah kan, sebab melibatkan warga negara Indonesia. Alhamdulillah, dan saya memang akan memastikanlah sekolah saya terlibat sama untuk sebagai sokongan, walaupun ianya kata baru kan, pada saya ianya barulah, tapi saya tetap memberi sokongan. Okay. Terima kasih Puan. Okey, sama. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Izin saya bertanya sedikit soalan? Boleh. Apakah pendapat Tuan tentang program yang dijalankan pada hari ini? Hari ini programnya bagus sekali. Bagus untuk saling mengenalkan antara siswa-siswa dari Medan, Muhammadiyah dari Medan, dan siswa-siswi dari SK Kantan Permai. Dan saya lihat juga ada siswa-siswi dari sekolah-sekolah lain di sini. Untuk saling kenal, bagus sekali belajar bersama. Baiklah, terima kasih Tuan. Ya, sama-sama. Apakah aktiviti yang sedang awak jalankan sekarang? Saya sedang membuat ketupat. Boleh awak kongsikan sedikit cara untuk membuat ketupat? Boleh. Menggunakan kertas, melipat secara itu ketupat dan membuat itu bentuk secara ketupat. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Jika saya bertanya sedikit soalan? Boleh. Apakah aktiviti ini yang paling memberi impak yang positif kepada murid-murid? Okey, pada pandangan cikgu lah sebagai guru pengiring, cikgu lihat murid-murid seronok dapat bertemu rakan-rakan dari sekolah lain dan melihat persembahan. Seterusnya, diorang juga dapat tas yang ad hoc lah hari ni untuk menyanyikan lagu bersama-sama dengan rakan yang lain di atas pentas. Baiklah, terima kasih Cikgu. Sama-sama. Kawan-kawan, itulah dia penutupan program Remove Riang Raya yang telah berjaya mempamerkan semangat perpaduan, kebudayaan dan kegembiraan dalam menyambut Aidilfitri. Pelbagai aktiviti yang penuh makna dan menghiburkan telah mencipta kenangan manis untuk semua yang terlibat. Semoga semangat yang ditunjukkan pada hari ini menyatukan kita. Bukan sahaja dalam sambutan Hari Raya, malah dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih pada semua yang telah hadir dan menjayakan acara ini. Semoga tahun depan kita dapat meraihkannya dengan lebih meriah lagi. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.